Selepas mengesahkan slot ke suku akhir ACL Elite, JDT kini sudah mengumpul pendapatan terkumpul sebanyak $1.85 juta Amerika atau sekitar 7.27 juta ringgit Malaysia. Nak tahu macam mana jumlah ni boleh mencecah jutaan ringgit? Jom kita pecahkan satu persatu mengikut data rasmi AFC. Pertama, hanya dengan menjejakkan kaki ke peringkat kumpulan, JDT dah kunci geran asas sebanyak $800,000 Amerika. Kemudian, prestasi di padang memainkan peranan. 3 kemenangan bawa bonus $300,000, manakala 2 keputusan seri tambah lagi $100,000 ke dalam kantung. Tak cukup dengan itu, AFC turut sediakan subsidi perjalanan berjumlah $50,000 untuk melancarkan logistik pasukan ke luar negara. Lagi jauh melangkah, lagi masyuk, kelayakan ke pusingan 16 tambah $200,000 dan kejayaan ke suku akhir pula sumbang $400,000 lagi. Ini menjadikan JDT antara kelab paling kaya dari segi kutipan hadiah kemenangan di Asia musim ini, mengatasi banyak kelab gergasi lain. Ingat, ini baru hadiah wang tunai, belum kira tajaan dan tiket.